Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Untuk hari ini kita nak tengok macam mana kita nak create micro credential course daripada awal. Okay, so kita buka, kita type di atas tu mcpolicc.cdos.edu.my. So seperti biasa, kita kena biasa login CDOS. Lepas tu barulah kita boleh masuk dalam mcpolicc.cdos.edu.my. So kita tekan button get started. Okay, gunakan akaun yang sama macam kita masuk CDOS yang biasa. Okay, kalau siapa yang belum ada, boleh minta lah pihak admin untuk masukkan nama tuan-tuan dan puan-puan. Ini paparan hadapan. Okay, pergi ke bahagian My Course. Okay, di sini menempatkan semua course-course yang telah kita buat. Okay, kalau tuan-puan belum ada, dia tak ada apa-apalah. Okay, so selalunya saya dah siapkan thumbnail untuk khusus tuan-puan. Okay, boleh tekan button create course. Okay, dan masukkan nama kursus yang catchy. Okay, selalunya saya akan tanya ChatGPT lah apa nama yang sesuai untuk saya gunakan. Okay, setelah kita copy dan boleh letaklah di bahagian course full name. Untuk bahagian course short name, okay, kita letaklah macam contohnya saya adalah consumer behaviour. Okay, masukkan satu course short name. Okay, untuk course kategori, pilih ikut kategori tuan-puan, iaitu saya business studies lah. Okay, so di sini di bahagian description, okay, sama juga saya tanya ChatGPT apakah yang bersesuaian di dalam bahasa Inggeris. So kita just copy dan paste dekat bahagian description. Okay, untuk bahagian course image, masukkan thumbnail yang kita dah buat sebelum tu tadi. Okay, dan masukkan di situ, tekan button save and display. Siap. Jumpa lagi untuk next video.